Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Manadi. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nurkaisyah binti Abdul Azim. Saya berumur 10 tahun dan dari kelas 4 inovatif. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Bertampil Melaka. Kod sekolah saya ialah MBA 2032. Hobi saya ialah membaca buku, manakala cita-cita saya pula ingin menjadi tentera udara. Saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah buku biografi sirah yang telah saya baca, iaitu bertajuk Biografi Muhammad bin Abdullah. Di dalam buku ini terdapat banyak kisah riwayat hidup seorang Nabi dan Rasul. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku biografi ini adalah hasil karya Zulkifli Muhammad Yusof dan Nur Naimah Abdul Rahman. Ia diterbitkan pada tahun 2021 oleh Publishing House. Buku ini mempunyai 480 halaman bercetak dan terdapat 14 bab yang cukup menarik. Tema utama yang terdapat dalam novel ini ialah sejarah Muhammad bin Abdullah, dakwah baginda dan peperangan yang baginda tempuhi. Biografi Muhammad bin Abdullah adalah antara buku sirah yang terbaik untuk mengenali Rasulullah. Menghayati kisah hidup Nabi dalam buku ini sangat mengasyikkan. Inilah biografi kekasih yang teragung dan kisah cinta yang paling indah di dunia. Buku ini adalah rakaman sirah yang lengkap tentang baginda. Buku ini bermula dengan kisah-kisah ajaib yang berlaku sebelum kelahiran baginda, sebagaimana peristiwa kelahiran baginda membawa sinar kebahagiaan ke seluruh dunia. Namun, apabila detik Rasulullah menghembuskan nafas terakhir, kita akan tenggelam dalam kesedihan dan hanyut dalam kerinduan kepada kekasih agung Rasulullah SAW. Kawan-kawan, setiap Nabi dikurniakan dengan mukjizat yang sesuai dengan zamannya dan mengatasi kehebatan kaumnya. Contoh, Nabi Musa diberikan tongkat bertukar menjadi ular sehingga dapat mengalahkan Fir'aun dan ahli sihirnya. Nabi Muhammad pula dikurniakan dengan mukjizat yang agung, iaitu Al-Quran yang sangat indah bahasanya. Babak demi babak pengarang ini menceritakan seluruh kehidupan baginda, kisah dakwah dan juga 3 peperangan yang baginda tempuhi, iaitu peperangan Badar, Uhud dan Khandaq, sehinggalah kewafatan baginda. Pengajaran daripada buku biografi ini ialah membaca sirah nyata membuka pemikiran dalam konteks ilmuwan tentang sejarah Islam ke tahap yang lebih tinggi. Selain itu, dapat membuka pemikiran, perencanaan, strategi, pentadbiran dan kebijaksanaan baginda dalam pengurusan pentadbiran dan peperangan. Bukankah ini pengajaran yang lebih indah? Akhir bicara, mari kita sama-sama kembali ke sejarah Islam, sirah baginda dan memahami, menghayati kehidupan baginda. Lupa saya nak beritahu. Saya beli buku ni di Shopee tau. Harganya RM30 Malaysia saja. Jadi, apa lagi kawan-kawan? Jom beli. Semoga kita mendapat keberkatan dari Allah SWT. Amin. Sekian, terima kasih.